Okey, kita dah siap pasang. Mari kita buka. Ini kita dah link dengan depan melalui HDMI. Ini Proton Exora yang kita nak pasang roof monitor di atas ini. Okey. Kelebihan untuk Exora yang lama-lama dulu, yang zaman ada roof monitor original Proton tu. Tapi spek standard kita tak ada, Proton tak bagi roof monitor. Tetapi Proton telah sediakan kabel power untuk roof monitor. Jadi kita tak perlu susah payah untuk tarik wayar api yang baru. Jadi ini monitor yang kita baru beli. Okey. Jadi kita boleh sambunglah wayar api ni kat kabel power yang telah Proton sediakan. Okey. Roof monitor ni dia ada HDMI input. Dia juga ada 2 AV input dan juga speaker output untuk keluarkan bunyi speaker. Sebab monitor ni juga ada built-in speaker. Tapi saya rasa saya tak pakai lah ni. Okey, saya hanya nak paparan display gambar je lah. Okey. Jadi nanti bila kita siap pasang, saya akan review pasal monitor tu lah. Okey. Okey, senang kerja kita. Exora yang lama-lama dah ada power kabel api ni. Okey, kita pasang dulu. Okey, ini kita dah potong dia punya power kabel dia. Soket asal dia memang kita buang lah. Sebab kita memang tahu dah tak pakai soket tu. Soket tu untuk original Proton punya monitor. Okey, jadi nanti ini positif sambung ke wayar merah. Ini negatif sambung ke wayar hitam kat monitor baru tu lah. Okay, siap bahagian power. Lepas tu nanti bahagian kabel video sama ada RCA atau HDMI. Kena jolok ikut sini lah. Ikut sini. Ni. Lepas tu pergi ke laluan ni. Kena buka cover tu lah. Cover tu turun ke bawah. Masuk ke bawah drawer dashboard tu lah. Okay. Itu sajalah. Tu kita akan pasang dia punya tapak dia dulu, tapak besi tu. Okey, ni kita beli kabel HDMI yang panjang. Ni 5 meter dia punya panjang. Ini dia yang paling pendek. Untuk kategori panjang yang saya jumpa lah, yang elok punya. Ambil je lah. Yang lebih-lebih tu kita gulung-gulung je lah nanti. Okey, sebab yang standard punya tak sampai. Okey, kita pasang dulu kabel ni. Okey, ini kabel HDMI kita dah dolok masuk. Ikut depan tu lah. Ikut depan tu masuk ke drawer. Okey. Okey, ini kita dah ikat dia punya tapak. Kita kat skru sini lah. Kat skru. Tapak asal dalam ni pun dia dah ada lubang skru. Kalau ngam dengan kedudukan tapak yang kita pasang ni, boleh guna lubang skru dia lah. Kalau tak ngam, kita tebuk sendirilah. Okey. Okey, jom kita ikat monitor pula. Okey, semua wayar kita dah sambung. Wayar positif kita dah sambung, wayar negatif kita dah sambung, dan wayar HDMI juga kita dah sambung. Sekarang kita nak ikat kita punya monitor di tapak tu. Okey. Okey, ni kita dah siap pasang roof monitor. Okey, kita dah siap pasang. Mari kita buka. Ini kita dah link dengan depan melalui HDMI. Okey, kita pakai HDMI untuk dapatkan gambar HD. Kalau guna RCA, gambar dia tak berapa tajam lah, sebab dia guna analog signal. Bila pakai HDMI ni, gambar dia digital. Jadi gambar dia akan HD dan tajam. Okey. Okey. Sekarang mari kita tengok apa lagi yang ada pada player monitor ni. Okey, monitor ni dia ada dia ada HDMI, AV, AV2, USB. Okey, untuk USB kita boleh pakai juga sebagai dia pen drive. Dia pen drive kita boleh guna USB juga. Jadi dia boleh jadi video player dia sendiri. Ini video player dia sendiri. Okey, nampak tu senarai video yang ada. Okey. Lepas tu, selain daripada tu,
Kalau kita nak guna video player ni, kita nak bagi dia dengar sound kat speaker radio, kita boleh on dia punya ni. Nampak ni? Dia ada FM radio. Kita boleh set kepada frekuensi apa yang kita nak. Nampak ni? Contoh kalau saya set 87.5. Nanti kat radio depan tu, kita sambung ke 87.5. Jadi sound dia akan connect dengan sound monitor ni lah. Jadi video yang kat monitor ni akan bunyi kat speaker kereta. Jadi sebab monitor ni jadi pemancar FM, kita sambung ke stesen radio baru ni. Okey, faham macam tu kan? Okey. Ni antara setting yang ada lah. Okey, kita kembali ke HDMI. Kita tengok apa yang papar di depan tu lah. Nampak tu, gambar cantik sebab HD. Tu. Okey. Kat atas ni dia ada ambient light. Ambient ni boleh tukar-tukar color lah. Ni semua kita boleh set kat sini. Nak tukar color ataupun tidak, nak kelip-kelip ke macam mana guys, semua kita boleh set. Lepas tu dia juga ada lampu suluh bawah. Tu. Lampu malam. Ada juga lampu malam. Okey. Jadi selesailah projek kali ni. Okey, cantik. Berbaloi.